kita singgah lagi. Tak kali balik kita mesti singgah dekat kedai buah Meha. Tapi Meha tak ada. Cousin si Meha ni je ada, dah jambang je dia. Musim dah habis lah koma. Nak strawberry, tinggal strawberry. Beli strawberry lagi. Bentuk hat. Boleh lah ya, ambil lagi sikit. Hari-hari makan strawberry koma. Bagilah ni RM300. Mana ke orangnya? Kak Su beli 1 kilo. Ambil yang elok-elok ya. Ambil kecil-kecil pun tak ngapa. Bila ambil kecil dapat banyak, ambil besar dapat sikit. Bau strawberry tu ya, sampai sini baunya. Disebabkan saudara mara biasanya dia akan letak lebih segenggam. Dia akan lebihkan segenggam lagi.